bila membuat rawatan di pusat dialisis kita sendiri, kita janjikan tidak ada charge tambahan. Kita telah ada komitmen untuk membantu dan kita menjamin pesakit orang insurans yang membuat rawatan tempat kita tidak akan membayar ekstra kepada pusat dialisis tersebutlah. Orang tahu hanyalah bila accident dapat duit, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Korang kalau tak datang, korang memang tak matang lah. Korang kosong lah. Sebenarnya untuk hari ini, kita ada sesi bual bicara dan kita menjemput rakan senerji kita iaitu AKPK dan juga Bank Muamalat. Dan di situ kita memberi kesedaran kepada pengunjung yang datang bahawa kita ada rakan senerji yang sudi membantu seluruh rakyat Malaysia khasnya untuk memberi sebarang saja bantuan ataupun apa saja bentuk bantuan yang diperlukan. Tadi saya pun telah membuat rayuan melalui online untuk mendapat 80% bagi penalti lewat bayar kepada yang kita dah tertunggak lah. Jadi alhamdulillah pula tak sangka nama saya dipanggil sebagai pemenang cabutan bertuah yang pertama. So saya bersyukur dan terima kasih kepada Perkeso yang melindungi kita semua. Penat. Besar sini. Esok last. Jangan lupa, datang esok.